Ramai yang nak mula simpan emas tapi keliru nak beli gold bar, dinar atau barang kemas. Jawapan dia bergantung pada matlamat. Emas apa yang sesuai untuk pelaburan? Bila kita sebut pelaburan emas, maksudnya kita nak simpan emas, bukan untuk pakai, tapi sebagai aset jangka panjang yang bernilai, mudah disimpan dan mudah dijual semula. Jadi, bukan semua emas sesuai dijadikan pelaburan. Tuan-puan, ciri-ciri emas pelaburan adalah ketulinan tinggi 999.924K, kos upah rendah, spread rendah, beza harga beli dan jual, mudah dijual semula dan dicairkan, diiktiraf dan ada jaminan ketulinan sertifikat LBMA. Jenis-jenis emas yang sesuai untuk pelaburan ialah gold bar 999.9 public gold, saiz 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram dan 100 gram. Ketulinan tinggi sesuai simpan jangka masa panjang. Dinar emas 999, 1 dinar 4.25 gram, saiz kecil, senang cair dan ada nilai sentimeter Islamik sesuai untuk simpanan, mahar dan hadiah. Dan yang ketiga, Econ Gap Gold Accumulation Program. Simpan emas di Econ Gap, tuan-puan boleh mula serendah